Zara mengufuk 4 unit, mencancang 3 unit. Okey, mengufuk 4 unit, mencancang 3 unit. Dia dah bagi siap-siap. Dekat paksi X, jarak dia 4. Dekat paksi Y, jarak dia 3. Okey, bila cakap pasal mengufuk, mengufuk kiri ke kanan lah. Maksudnya tengah cakap pasal paksi X. Okey, bila dia kata pasal mencancang, dia tengah cakap pasal paksi Y. Bila kita kira ikut paksi, jarak, jarak mesti positif. Jarak ni, dia mesti positif lah. Jarak mesti positif. Tak boleh kata jarak dia negatif 3. Tak boleh. So, jarak mesti negatif. Koordinat boleh negatif, tapi jarak mesti positif. Bila kita kira ikut paksi, apa kita buat? So, bila dia mesti positif, dia maksudnya besar tolak kecil. Kalau dekat paksi X, kalau kita dekat paksi X, yang lagi kanan lagi besar, betul? So, yang kanan tolak kiri. So, paksi X, mana nak tambah? So, ni adalah kanan tolak kiri. Kalau Y mana lagi besar? Atas lagi besar, atas lagi besar dari bawah. So, dia akan jadi atas tolak bawah. Okay. So, apa jadi ni? Untuk A, untuk A, langsung hitam. Mana X dia? X dia adalah yang ni, yang depan ni. Negatif 1 dengan A. Kita tahu, kita tahu dia adalah kanan tolak kiri. Kanan tolak kiri sama dengan jarak dia 4. So, A tolak negatif 1 sama dengan 4. Tolak-tolak akan jadi positif, betul? A tambah 1 sama dengan 4. A sama dengan, positif 1 bila pindah dia akan jadi negatif 1. Ni algebra lah, kena mahir. Positif jadi negatif, so dapat 3. Untuk paksi Y pula, kalau paksi Y ni ada B dengan kosong. Besar mana? Mestilah atas lagi besar, betul? Atas tolak kosong. Dia akan jadi B tolak kosong sama dengan 3. B sama dengan 3. Settle A. Untuk B pula. B, mana X? X dia adalah yang depan ni. A dengan 5. Kanan tolak kiri. Ni lagi besar kan? 5 tolak A. 5 tolak A sama dengan 4. A ni negatif. Macam mana nak positif? Pindah kawasan. Ni akan pindah kawasan. Dia akan jadi A. 4 akan pindah kawasan. Positif akan jadi negatif. So, A sama dengan 5 tolak 4 dapat 1. Faham kan kenapa dia jadi tukar simbol negatif bila pindah jadi positif? Baru yang first. Yang second, Y dia. Y dia mana? Y dia yang ni. Y dia adalah B dengan 1. Y dia adalah B dengan 1. Mana? B tolak 1, B tolak 1 sama dengan jarak dia adalah 3. Faham kan kenapa 3 ni? Ni dia bagi paksi Y 4, yang ni 3. So, B sama dengan, negatif 1 bila pandai jadi positif 1. 3 tambah 1 dapat 4. Kita buat sampai C je. C. C ni mana X dia? Mana X? Jawab seorang-seorang kat rumah tu. Ni X. Mana Y dia? Y dia yang ni. First, paksi X. Paksi X jarak dia 4 unit. So, 2 tolak A. 2 tolak A kita dapat berapa? 4 unit. Kita nak A positif, betul? A akan pindah, dia akan jadi positif A. 4 akan pindah jadi negatif 4. A sama dengan 2 tolak negatif 4 dapat negatif 2. Untuk B pula, untuk Y, B atas tolak bawah. B tolak negatif 1. B tolak negatif 1 dapat 3. B tambah 1 sama dengan 3. B sama dengan 1 pindah jadi negatif 1. Dapat 2.
Okay, D pula, A dia adalah, okay, D pula A dengan kosong. Okay, kita tahu mana kanan? Ni kanan. So, kosong tolak A sama dengan 4. Okay, negatif A kan? Macam mana nak positifkan dia? A positif pindah negatif pergi belakang. Tapi awak kena tengok contohlah awak kira kan. Logik lah. A ni belah kiri. Maknanya paksi awak. Bila dia belah kiri, A ni mesti negatif. Kalau A awak dapat positif, maksudnya something wrong somewhere. Macam tu. Okay. So, yang ni Y pula adalah 4 dengan B kan. So, atas tolak bawah. 4 tolak B sama dengan 3. B, okay. Laju pula. Okay. B ni nak positif. Betul? Nak positif, pindah belah kanan. Dia akan jadi B. Okay. 3 ni dah sibuk kat sini. Pindah jadi negatif 3. So, 4 tolak 3. B sama dengan 4 tolak 3 dapat 1. Nampak? Okay. B ni mesti positif. Kenapa? Sebab ni paksi X. Sebab dia atas paksi X. Okay. So, ni jawapan dia.